Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Surah Al-Anfal ayat 46. Jangan kamu bertelagah, jangan kamu bertelingkah, nanti kehebatan kamu akan hilang. Kekuatan kamu akan hilang. Perpaduan kamu akan hilang. Yang saya kasihi Al-Fadil, saudara pengurusi majlis, yang saya hormati sahabat saya yang amat berhormat, Datuk Panglima Perang Ustaz Haji Nasaruddin, Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim, Al-Fadil yang berhormat Datuk Dr. Marzuq, Ahli Parlimen Pengkalan Cepa Merangkap, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Al-Fadil rakan seperjuangan Ustaz Zulkifli Muhammad, Ketua Penerangan UMNO Kawasan Rembau, bahagian Rembau, Al-Fadil Ustaz Muhammad Irsyad selaku Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan, yang diraikan Saudara Kamarul selaku calon Dun Paroi dalam pilihan raya Negeri Sembilan pada 1 hari bulan Ogos nanti. Al-Fadil Cikgu Adnan, Ahli Dewan Undangan Negeri daripada Kelantan, Kelaburan Tumpat, yang datang membantu Saudara Kamarul dan seluruh sah pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan UMNO di semua peringkat, penyokong-penyokong PAS dan penyokong-penyokong UMNO dan Perikatan Nasional Barisan Nasional, Jabatan Amal, Brigade, semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah mendengar ucapan yang bernas dan baik. Sama ada wakil daripada UMNO dan juga wakil daripada PAS. Maka sudah tentu mendapatkan satu gambaran yang jelas kepada kita. Malam ini merupakan malam yang begitu bersejarah. Kalau yang amat berhormat Ustaz Nasaruddin, dia kata baru pertama kali saya sudah berceramah berkali-kali sepentas dengan UMNO. Terutama zaman Muafakat Nasional dahulu. Kemuncaknya berceramah dengan Tok Mat Hassan di PWTC pada malam keesoknya hari himpunan di PWTC. Saya mulakan dengan beberapa ungkapan pantun. Bila naik tingkat atas, jangan pijak lantai basah. Bila melihat PAS UMNO duduk sepentas, Pakatan Harapan DAP menjadi resah.
minum air dalam cawan, sambil makan sup cendawan. Dulu kami berlawan, sekarang kami sudah berkawan. Kanak-kanak bermain batu sambil memegang batang kayu. Demi Islam kami bersatu untuk menyelamatkan Islam dan Melayu. Cukup pantun ni. Kalau pantun banyak tak bersyarah alhamdulillah. Itu nak dengar pantun pergi Melaka lah. Melaka ni cakap. Dulu ada seorang wakil rakyat PAS. Nama dia Hashim Gera. Dia bercakap dengan kita ni, bercakap biasa ni pantun. Spontan. Bercakap tu pantun. Dia pernah menjadi ahli parlimen PAS di kawasan Parit dulu. Jadi saya tak pandai lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita terang tadi, kita sudah merasai selama 3 tahun lebih pemerintahan Pakatan Harapan di peringkat nasional yang kita sudah alami, yang sudah kita rasai, sehingga kan ia menggerakkan untuk kita pada malam ini mencipta satu sejarah balik. Saya semalam hari penamaan calon berjumpa dengan Datuk Seri Mahathir Khalid. Dia macam kita pergi rumah orang tengah malam tu. Sampai 2 kali teko, teh dia angkat. Kita tak balik lagi tu, kena faham-faham lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jumpa dengan dia dalam penamaan calon di pekarangan pejabat Bandaraya Seremban. Dia kata kat saya, dia kebetulan waktu di kabinet dulu, dia sebelah saya. Dia menteri, waktu tu PLB. Saya menteri Hal Ehwal Agama. Dia kata, apa Ustaz? Memang dalam hati saya ni terdetik. Duk fikir selalu. Mungkin kita ni akan duduk balik sepentas, bersatu balik. Dia sebut dulu. Saya pula bagi tahu kat dia, Tok Seri, mungkin berkat daripada di Malaysia ni masih banyak lagi masjid-masjid yang ada orang imarah. Masih banyak lagi tok-tok guru pondok. Masih banyak lagi pondok-pondok tahfiz. Masih banyak lagi tok-tok guru. Menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan politik kita dan menjadikan kita ini hati bertaut balik. Dia kata betul Ustaz. Ini hikmah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala telah memberikan amaran kepada kita. 1400 tahun yang lalu. Dia bagi tahu jangan kamu pecah. Jangan kamu bergaduh. Kalau kamu bergaduh, kekuatan kamu hilang. Dunia pun pelik. Bilangan orang Islam Bumi Putera ni 65%. Tiba-tiba politik kita dikontrol oleh orang 35%. Jawapan dia mudah. Ni ayat. Kita 65%. Orang lain 35%. Akhirnya kita tengok mereka yang 35% bersatu.
kita 65% pula berpecah. Maka Allah Ta'ala kata, kehebatan kamu hilang. Kehebatan dan kekuatan kamu hilang. Sebab kamu telah berpecah. Tahun 2018 memberi satu jawapan yang jelas kepada kita. Apabila 60 tahun UMNO berkuasa di Putrajaya telah tumbang akibat daripada berlakunya perpecahan dari kalangan kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita diingat Pakatan Harapan terutama DAP. Dia tidak mengulangi sebagaimana apa yang dilakukan 22 bulan dulu. Yang menimbulkan keresahan dari kalangan kita. Apabila mereka berkuasa balik kali kedua, lagi dahsyat apa yang ditunjukkan. Betul lah. Sebab itu dalam sejarah, bagaimana Nabi SAW menyebut, Al-la'immatu min Quraisy. Syarat nak menjadi pemimpin ini ialah mesti orang Quraisy. Sebab apa Nabi sebut Quraisy? Quraisy waktu itu bangsa yang berpengaruh. Bangsa yang berpengaruh inilah yang boleh memberikan kesejahteraan dan juga kedamaian. Kalau bangsa yang tak kuat, yang tidak ada pengaruh, maka kita tengok sebagaimana apa yang berlaku pada Pakatan Harapan. Apabila kuasa Melayu yang tidak menjadi tonggak kepada kekuatan sini, maka banyak perkara-perkara dirancangkan tanpa memikirkan tentang apa yang ada kepada orang yang majoriti di sini. Oleh itulah dalam sejarah, ketika Nabi SAW wafat, waktu itu ramai di kalangan kibar sahabat, pembesar sahabat, mereka berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah yang nak bincang berkenaan dengan siapa pengganti selepas daripada baginda, yang menguruskan jasad baginda yang mulia. Tak ramai dari kalangan sahabat yang besar, antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang menguruskan jenazah jasad mulia Nabi. Bukan jasad Nabi tak penting. Tetapi Nabi SAW, pengganti baginda, nak menguruskan urusan dunia ini, mesti diuruskan, mesti diganti dengan orang-orang yang boleh meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh baginda. Maka waktu itu ada cadangan daripada orang-orang Ansar mencadangkan Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari Al-Khazraji. Sa'ad bin Ubadah daripada kaum Khazraj nak dicalonkan menjadi khalifah selepas daripada baginda wafat. Maka cadangan itu ditolak. Maka mula-mula Sayyidina Umar, Abu Bakar cadangkan Umar, Umar cadangkan Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Waktu itu Sa'ad bin Ubadah orang yang tak berpengaruh. Bangsa yang berpengaruh ialah orang Quraisy. Sebagaimana juga kita pada hari ini. Di Malaysia, dalam konteks negara kita, bangsa yang pengaruh ialah Melayu. Betul tak? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, lebih-lebih lagi Melayu ni pula dikaitkan dengan Islam. Tuan-tuan bukalah kamus mana-mana perlembagaan. Syarat nak jadi Melayu, mesti Islam. Orang Arab, nama dia Ibrahim, tapi bukan Islam. Tetapi Melayu,
Syarat nak menjadi Melayu mesti Islam. Betapa hebatnya Islam dengan Melayu. Oleh itu tuan-tuan tengok orang Melayu. Jahatlah macam mana sekalipun. Dia mati atas meja arak. Dia pesan kat kawan-kawan dia minum arak. Hang bagi tahu kat bini aku. Bagi tahu kat bini aku suruh panggil budak-budak tahfiz 40 orang sembahyang jenazah aku. Mati atas meja arak. Artinya apa? Dia masih ada iman. Kalau mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia ni masih ada iman dalam diri dia, setelah diseksa oleh Allah, kemudian ada peluang untuk masuk di dalam syurga. Kerana dia masih ada dalam diri dia iman. Nabi ajar kepada kita, orang yang duduk dalam neraka ada yang kekal, ada yang tak kekal. Yang kekal ialah orang murtad, orang kafir. Yang tak kekal, orang yang telah diseksa tapi masih ada iman dalam diri dia, ada peluang untuk masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini perkara yang melekat di hati orang Melayu kita. Tetapi apabila orang Quraisy tidak ada pengaruh lagi, mereka pun telah meninggalkan agama, tak menghayati ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka Quraisy tidak lagi menjadi syarat. Kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab. Dia adalah bukan dari kalangan orang-orang Arab. Nak menggambarkan, nak menunjukkan tentang bagaimana pentingnya dalam soal kepimpinan ini bangsa yang berpengaruh. Ini bukan berarti orang kata, tengok tu, pas ni, dengan UMNO ni, asabiah dah. Asabiah lain. Asabiah ni Nabi kata, mal asabiah. Al-asabiah an tu'ina qaumaka ala zulmin. Asabiah itu ialah kamu tolong bangsa kamu atas dasar zalim. Ini asabiah. Contoh dia, budak Melayu kacau amuk Cina. Tiba-tiba orang Cina marah kepada budak Melayu tadi. Kita pula orang Melayu pula bela budak Melayu walaupun jahatnya Melayu. Sedangkan yang tak salahnya Cina. Kita bela Cina, bela Melayu tersebut. Ini salah. Ini asabiah yang kamu tolong atas dasar zalim. Tapi kalau ada kedai Cina, ada kedai Melayu, kita beli kedai Melayu, tak salah. Yang salahnya ialah apa dia? Kita beli kedai Melayu, kita bakar kedai Cina. Itu salah. Ini ajaran yang diajar oleh agama kita. Sebab tu kita tengok dalam kehidupan masyarakat kita. Orang Cina boleh hidup aman, damai dalam kampung Melayu. Kaum Melayu, tambah di Kelantan lagi hebat. Lagi hebat. Ada seorang tu dia tak tahu nama dia nama asing. Pasal dia duduk kenal nama dia Awe. Pergi sekolah baru dia tahu kata nama dia asing. Punya dahsyat orang panggil asimilasi di Kelantan. Wujud begitu. Kita tengok di kampung kita pun sama. Orang Cina, tempat saya orang Cina boleh buka kedai runcit. Daripada 1 pintu, jadi 3 pintu. Orang Melayu pula buka kedai runcit. Daripada 3 pintu, hingga tak ada pintu. Nak menggambarkan apa dia? Nak menunjukkan tentang toleransinya Melayu dengan orang lain. Karena kita diajar, kita takut dengan Tuhan. Kita tak buat jahat. Saya masih lagi waktu kedai kat kampung saya tu ada kedai Cina dekat Pekan Lutung. Mak saya pesan, jangan ambil barang Cina. Jangan curi barang Cina. Walaupun dia Cina. Artinya kita telah diajar kecil dosa dan pahala. Sebab tu saya dalam dialog minggu lepas di bawah Lajnah Pembangunan Negara, Perpaduan Negara, di bawah Parlimen Perikatan Nasional, lebih kurang hampir dekat 20 orang yang hadir, community business, yang bahagian developer, yang ada kilang,
yang ada hotel. Datang. Kita menceritakan kepada dia berkenaan dengan apa yang berlaku di Kelantan. Apa yang berlaku di Islam macam ni. Kami tak boleh buat zalim dengan orang. Berdosa kami buat zalim dengan orang. Kami bukan soal kami takut kamu tak undi kami. Yang kami takutnya ialah apabila mati nanti kami akan diseksa, ditanya oleh Allah. Sebab apa kamu berlaku zalim kepada orang yang bukan Islam. Yang kami takut yang tu. Inilah yang diajar kepada orang-orang Melayu. Maka sebab itulah kalau teras politik Melayu ni ada, maka ianya akan memberikan kesejahteraan kepada orang lain termasuklah orang bukan Islam. Jadi ini arti yang kita nak sebut perpaduan yang ada kepada kita. Saya yakin dari kalangan ciplos-ciplos mungkin duk hentam kita. Mungkin dia kata pas dengan UMNO ni asabiah. Kamu tolong mengaji sikit. Kamu tolong reti sikit. Kamu tolong faham sikit. Jangan sekali komen 2 sen, 20 sen. Komen banyak-banyak sikit supaya dapat pagi besok cukup makan pagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu memang apabila kita bercakap bab perpaduan ni, video-video lama saya yang duk hentam UMNO keluar balik. Video-video yang amat berhormat hentam UMNO keluar balik. Lah, tuan-tuan, kalau kami pas hentam UMNO, tak ada masalah. Pasal memang daripada dulu kami lawan dengan UMNO. Yang pelik bin ajaib ni tuan-tuan di Johor. Tuan-tuan tahu tak Johor, PRN Johor? Tahu tak? Bagaimana pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, DAP, hentam balon UMNO. Pagi, petang, siang, malam, subuh, sahur, duha. Betul tak? Kamu balon UMNO, kamu tak ingat kenang jasa UMNO ke? UMNO yang membolehkan kamu jadi Perdana Menteri, betul tak? UMNO yang membolehkan kamu jadi Menteri Besar, betul tak? Kalau kami balon, nak siapa? Ni kamu duduk dalam kerajaan. Saya masih ingat lagi dalam pilihan raya di Melaka. Pilihan raya di Johor. Waktu itu tuan-tuan tengok, saya masih ingat. Datuk Ismail Sabri, Menteri Besar, Perdana Menteri. Kami pergi kempen, dia kata, okeylah kita kempen. Cara friendly, betul sungguh. Kami tak hentam sama sendiri. Tak ada hentam. Kami tak hentam. Walaupun Parti Perikatan Nasional tak hentam barisan, kita cerita apa kita buat dia. Pasal apa? Kita hormat. Kita duduk dalam kerajaan yang bersama. Ni tiba-tiba tuan-tuan tengok. Melarang, agensi federal tak boleh digunakan oleh negeri. Melarang. Mari pilihan raya di Negeri Sembilan pula, dia beritahu siapa-siapa dah hentam kerajaan persekutuan, sila keluar daripada kabinet. Tok Mat Hassan kata, saya bersedia keluar kalau dipecat. Oh, hebat kau Tok Mat ni pun. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kalau kami duk hentam UMNO, biasa. Tak ada masalah apa. Memang saya daripada kecil. Tuan-tuan, saya sejak umur 6 tahun lagi lawan UMNO tau. 6 tahun. Pilihan raya tahun 69. Waktu tu saya 6 tahun. Kapal layar dengan bulan bintang. Nak tahu lama tak lama saya ni. Perikatan. Kapal layar. Saya ikut abang, saya tak erti lah politik ni, tapi saya tahu. Nampak bulan bintang, nampak orang kata, kapal layar, budak-budak. Kalau kami hentam, biasalah. Ni kamu duduk dalam kerajaan. Kamu makan jasa, kamu jadi kabinet, kamu duduk dalam JLC yang berpuluh-puluh ribu sebulan. Tiba-tiba kamu boleh balon UMNO di Johor apa cerita? Ni orang panggil Melayu tak kenal jasa. DAP tak kenal jasa. Kamu boleh sit-in dalam kerajaan, kamu boleh duduk dalam kerajaan. Macam-macam kamu buat waktu kamu duduk jadi anggota kabinet.
Kamu je kerajaan. Nak isytihar cadangan, tak isytihar kampung baru sebagai dalam UNESCO. Yang kampung Melayu, UNESCO ni tuan-tuan tak boleh sentuh. Tak boleh buat pembangunan lagi. Nak mencadangkan juga supaya adanya pilihan raya tempatan di Bermula Kuala Lumpur. Nak buat kajian dulu. Orang dah bagi tahu berkali-kali benda ni. Tapi dia buat tak kisah. Nak isytihar pula Kuala Lumpur, bandar hiburan. Hei, tak mengguriskan perasaan kita. Sebab tu kita katakan, dulu waktu kita duk bergaduh dulu tak apa, PAS kalah, UMNO menang. PAS menang, UMNO kalah, hari Jumaat jumpa di masjid. Betul tak? Ni bila kita cakap macam ni, kata kita ni perkauman resis. Kamu, dalam ungkapan kamu, ucapan kamu, dalam bahasa kamu, apa benar kamu tak kata? Inilah yang menjadikan kesedaran kita. Menjadikan satu titik mula kepada kita. Alhamdulillah, dalam keadaan kita sedar. Masih lagi kursi parlimen, kursi DUN yang dimiliki oleh orang Melayu Islam. Masih lagi orang Islam 65%. Kalau waktu kita sedar nak naik atas pentas ini, ketika orang Islam 25%, apa makna? Kamu nak janji macam-macam. Baguslah. Di Johor, janji pasal apa? Minyak diesel pun turun. Baguslah. Sebab tu kalau boleh, pilihan raya ni kalau boleh buat tiap-tiap minggu. Baru harga barang turun, jatuh. Kan? Di Johor, untuk turun minyak. Di Negeri Sembilan, nak janji telaga minyak. Oh, kaya lah. Telaga minyak nak janji. Oh, hebat. Dahsyat. Telaga minyak pula bulan 12 nak korek. Bulan 12 ni nak korek, tuan-tuan. Tak apalah, alhamdulillah, kita syukurlah, baguslah. Tu kalau boleh, saya sebut tadi, kalau boleh pilihan raya tiap minggu. Jadi mereka pun resah sebenarnya. Hari ini, Mak Sabu sendiri pun sebut, dia kata, adakah kerajaan perpaduan akan hanya tinggal sejarah? Dia pun sebut, terasa dah, terasa. Terasa, tuan-tuan. Tengok malam ni, punya malam ni. Kan? Tengok biru campur dengan hijau ni. Malam ni lepas tidur tak lena. Malam ni mereka mensorak tergempar dan tergempur. Macam mana nak menyelesaikan soal berkenaan dengan ini? Perpaduan apabila orang-orang Melayu, politik Melayu, yang ahli PASnya kita tengok hampir dekat 1 juta lebih. Ahli UMNO pula dekat 3.4 juta. Bila bentuk penyatuan macam satu kekuatan kepada kita. Ini yang menjadikan kegerunan pada mereka. Saya selalu sebut dalam ucapan saya dalam pelancaran Jentera Pilihan Raya Perikatan Nasional Pemuda. Saya datang malam ni, kebetulan malam tu saya yang tua. Hak lain adik-adik anak-anak saya lagi. Dia panggil saya untuk ceramah. Saya kata saya hadir malam ni. Bukan bercakap tentang masa depan saya. Bukan masa depan dari kalangan orang-orang yang sebahagian besar dari kalangan kami. Baik mimpin UMNO, mimpin PAS, dah tua dah. Dah tua dah. Semua. Setiap hari kenyang bukan dengan nasi, dengan ubat. Sekali pergi ambil ubat tu dia 1 kilo. Kan? Sampai dekat IGN dia tak boleh nak bagi dah beg. Dia kata hang buat beg sendiri. Punya banyak lah, 6 bulan sekali dia bagi. Hak ni yang kita nak tengok. Bukan masa depan saya sudah 63 tahun. Saya kata, kita bercakap tentang masa depan cucu kita dalam 3 tahun. Ni malam ni anak kita yang tidur dalam buaian.
Cucu kita yang sedang duduk bermain, dia tak tahu apa hala tuju dia. Dia tak tahu apa yang kita mesyuarat, apa yang kita hari ini berpilihan raya, dia tak tahu apa. Pagi besok dia tahu ayah, mak nak duit, nak ke sekolah. Mak nak duit buku. Mak guru nak duit tuition. Mak dari babah dah minta. Dia tak tahu apa. Kita fikirkan tentang dia. Bukan fikirkan tentang kami. Bukan fikirkan tentang sebagai masalah ni hadapan saya ni. Bukan tua, lama. Kita fikir tentang mereka. Ini arti politik. Bukan bermakna politik kita buat tak tahu, kita buat tak kisah, tak boleh. Kita tak nak besok anak cucu kita kencing atas batu nisan kita. Apa yang kamu buat di Paroi? Apa yang kamu buat di Negeri Sembilan? Apa kamu buat di Perak? Apa yang kamu pikirkan? Kamu hanya pikirkan tentang perut kamu semata-mata. Anak kita akan maki hamun kita apabila kita tak mempedulikan tu. Ini yang menjadikan satu motivasi kepada kita semua. Yang menjadi semangat kepada kita semua. Untuk meletakkan, kita lupakan sejarah-sejarah. Jangan duk cerita-cerita lama. Saling buat kaitan. Orang yang bercerai, suami isteri. Kalau dia ingat kisah lama, sampai bila pun kita tak rojok. Tunggu ikan keli tu mesti sisik baru rojok. Tetapi, lupa buka buku baru. Hak lama-lama yang cerita. Kita pun sama. PAS pun ada silap. Biasa sebagai manusia, parti manusia. UMNO pun ada silap sebagai pemimpin manusia, parti manusia. Tapi kita fikirnya pada anak cucu kita. Bukan kita, tuan-tuan. Kita cukup dah habis dah umur hayat kita ni untuk menghayati, menikmati segalanya. Ini arti perpaduan kita. Yang kita nak bicara, yang kita nak tengok. Supaya dalam politik di Negeri Sembilan ini, keputusan pada satu hari bulan nanti akan memberikan manfaat titik mula. Ianya bertunas di Johor, berputik di Negeri Sembilan, berbuahnya besok di Putrajaya insya-Allah. Bukan sebenarnya mustahil. Kalau momentum ini terkekalkan, doakan kepada kami semua sebagai pemimpin. Diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kekuatan. Diberikan kekuatan istiqamah untuk mengatur langkah-langkah yang selanjutnya. Supaya buangkan sifat-sifat yang tak baik, sifat-sifat yang anggap sebagai mazmumah, yang buruk. Dan diri kita sebagai manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Allah Ta'ala melontarkan diri kita ada sifat fujur, jahat. Ada sifat takwa, baik. Untung orang-orang yang menyucikan dirinya dengan sifat takwa. Rugi orang yang merugikan, yang mengotorkan dirinya dengan sifat yang tak baik. Doakan kami begitu. Karena tuan-tuan hanya ikut saja. Betul tak? Tuan-tuan ikut saja. Saya tahu, baik sama ada UMNO atau PAS, kita semuanya golongan wala'un. Betul tak? Walak, kita walak kepada arahan. Arahan. Yang kita hendaknya agenda perpaduan ini dapat kita lakukan. Mereka nak janji macam-macam. Tapi sebelum janji, saya diingatkan balik, dah tunai atau belum? Janji dulu ni. Tama Mansur Tul. Dah buat belum? Saya ni Tul, maklumlah saya berjalan banyak. Kadang-kadang Tul ni kat 1000 Tul ni. Kita duduk tunggu lah kok Tul ni turun. Pasal dulu kami lah TOL, tekan orang lalu. Macam-macam dia kan. Betul. Dia buat gitu. Ni kami pun dulu pun guling-guling kat atas jalan juga ikut depa. Berkawan dengan depa dulu. Ustaz, kawan dengan depa dulu guling-guling. Ni kalau zaman depa ni kalau minyak diesel naik sampai 4-5 ringgit ni tuan-tuan. Bukan setakat berguling tu. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Breakdown kok belah dataran Merdeka tu. Tapi kita tak buat macam tu. Mansur, PTPTN, dah buat belum?
Harga kereta lebih murah. Buat belum? Murah ke mahal? Naik ke turun? Turun, hujan yang turun. Masuk EES. Nu hak duk tangkap tengah malam tak kira 24 jam nu. Bukan zakat. Masuk, tambah lagi ada. Kemudian EPL percuma, siaran langsung Liga Bola Sepak Dunia. Cara percuma, ada ke? Petrol turun RM1.50. Ada? Menang hari ni. Besok RM1.50 turun. Kan. Mansuh Akta Hasutan Susma. Buat tak? Kan? ISA ni tuan-tuan. Saya bercakap di parlimen waktu bahas berkenaan baru ni. Berkenaan dengan hal berhubung kait dengan ni Suhakam itu. Saya sebut ni ISA Datuk Seri Najib tak pernah guling-guling tengah jalan raya tau. Datuk Seri Najib yang mansuhkan pada tahun 2012. Datuk Seri Najib. Yang hapuskan ISA dia tak janji, tapi dia buat. Seri Najib. Datuk Seri Najib ni ialah saya walaupun dulu bertelagah dengan dia, saya duduk pihak Mangkang. Tapi saya cukup respect dia. Respect dia bukan pasal apa. Kita tengok kalau cara waktu geng-geng Pakatan Harapan, geng-geng DAP balun dia tuan-tuan. Kalau saya sendiri tak ada kekuatan macam tu. Lompat atas meja tuan-tuan. Tapi Datuk Seri Najib relax. Apa benda dia tak kata. Kita sebagai walaupun duduk di Bangkang, tak sampai hati orang kata gitu. Tak sampai hati. Walaupun kita berbeza, saya PAS. Dia UMNO. Tapi ada limit dia lah. Limit dia. Tapi saya respect saya nak sebutnya, ada kentalnya dari segi orang kata apa, ketahanan dia hebat untuk nak dapat serangan daripada musuh tadi. PM tidak pegang jawatan Menteri Kewangan. Buat tak? Dia tak pegang jawatan Menteri Kewangan ni. Ada isu kuap ni. Kumpulan wang amanah pencen 200 juta. Labo ni duit kuap tau. Duit kuap kumpulan wang amanah pencen kak oi. Hak pencen suami kita lah tu. Berapa juta? 200 juta. Bukan 200 ringgit. Labo dalam syarikat startup. Startup ni syarikat permulaan dah. Nak buat e-pitching. Tak tahu apa benda dia nak buat syarikat dia. Dia bukan di Switzerland. Indonesia. 200 juta. 200 juta. Tak apalah berlaku zaman ni. Kalau zaman mereka jadi pemangkang. Guling pula kita ikut jalan. Kamu labur 200 juta ni. Kamu ada pakar-pakar hebat-hebat tau. Dekat Kementerian Kewangan. Sepatutnya Menteri Keuangan sebelum labur kena bincang dengan Perdana Menteri dulu. Perdana Menteri pula kena minta laluan dengan Menteri Keuangan dulu. Kita nak beli company yang harga sejuta dua ataupun 200-300 ribu, kita nak beli company pun kita tengok dulu. Ada hutang tak ada hutang. Kalau tak ada hutang, ini hutang ni hang selesai dulu. Ini ada atau tidak syarikat ni? Ini 200 juta, babe. Babe, 200 juta. Ini. Tiada lantikan politik dalam JSC. Buat tak? Tak buat. Peruntukan sama rata untuk semua ahli parlimen. Tak buat. Ni hak yang dia janji, tuan-tuan. Dia janji ni. Janji. Sebab tu kita katakan tadi, ini nak janji pula aku Negeri Sembilan. Boleh percaya ke? Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita Melayu ni mesti bersatu. Bila Melayu kuat, Cina, India sokong kita. Betul tak? Kalau Melayu pun pecah, hancur.
Birai jadinya. Sebab itu kita harapkan kita semua ni mesti bersatu. Kita harapkan semua kita satu hari bulan nanti nekat kita. Dah bagi tahu tadi oleh semua tadi. Masuklah Tok Guru Jihadi bagi tahu. Tempat yang ada Perikatan Nasional, pangkah PN. Tempat yang ada Barisan Nasional yang tidak ada Perikatan Nasional, pangkah Barisan Nasional. Jelas. Yang loud and clear. Kita beri. Tak ada bersindung-sindung. Sebab apa kamu sebut begitu? Kami sudah pun memadai untuk kami alami. Kami sudah serik dengan apa yang kami alami selama ini. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Sekali lagi, saya menyeru kepada tuan-tuan. Kita ada masa lagi. Untuk terus kita bekerja. Tak tahu penamat kita pada satu hari bulan nanti macam-macam akan berlaku. Pada kita ialah tuan-tuan, pastikan anak kita, cucu kita, menantu kita, keluarga kita, semuanya jangan kita bazirkan undi mereka. Melainkan untuk kita memberikan undi sama ada di tempat yang ada Barisan Nasional, kita undi barisan. Kalau tempat yang ada Perikatan Nasional, kita berikan solid dengan Perikatan Nasional. Ini yang kita hendak. Kita anak-anak muda pula, jangan bazirkan undi saudara. Karena undi saudara adalah merupakan undi penentu. Yang kita bicarakan satu hari bulan nanti, ialah tentang masa depan kamu. Yang akan hidup 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kamu akan hidup. Justru itu, jangan bazirkan undi saudara-saudara. Undi anak-anakku. Undi adik-adikku. Untuk pastikan jangan kamu pangkah Pakatan Harapan. Maka jangan kamu pula tak balik mengundi. Untuk nak pastikan supaya landscape politik Negeri Sembilan akan kita ubah pada satu hari bulan nanti. Pada satu hari bulan, kita akan berkumpul di negeri untuk membentuk kerajaan di Negeri Sembilan, di bawah Pakatan Harapan, di bawah Perikatan Nasional, dan juga di bawah Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Sebab itu, tuan-tuan semua mestilah berusaha memastikan supaya kejayaan kita itu akan kita perolehi. Kejayaan kita ini kejayaan bersama. Kejayaan kita ialah kejayaan bukan untuk kita, ialah untuk generasi yang akan datang. Kita nak tunjukkan bahawasanya Melayu boleh bersatu. Apabila Melayu bersatu, Melayu kuat. Apabila Melayu kuat, insya-Allah ketegasan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran akan dapat diciptakan. Karena kita berpegang dengan prinsip Islam. Melayu selamat, Islam selamat. Melayu selamat. Islam selamat. India selamat. Islam selamat. Cina selamat. Islam selamat. Dayak, Murut, Kadazan akan selamat. InsyaAllah satu hari bulan nanti kita akan dapat memastikan, ajak kawan-kawan lain, memastikan kita dapat mencipta sejarah. Kita adalah merupakan pencipta sejarah pada satu hari bulan nanti insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!